Ni kali ni Kak Namu nak tunjuk cara ayam masak merah deh. Mula-mula kita goreng ayam lah dulu. Ayam tu kita perak dengan garam kunyit. Ayam masak merah ni sebenarnya kita selalu jumpa lah kalau majlis-majlis be'wah, majlis kenduri, orang kahwin. Be'wah kecil, be'wah besar, selalu orang buat ayam masak merah ni. Sedap, anak-anak pun suka. Okey, kita goreng ayam tu biar garing lah sikit deh. Kita balik-balik ke ayam tu dah biar garing dia sekatur. Nak goreng setara mana ikut kita rasa masing-masing lah. Kak Namu dia sedap garing sikit lah. Kalau tidak ayam kita tak sedap lah, dia masak dah sambal kalau dia tak garing. Ni ayam kita dah masak, kita tak tepi. Ni behel-behel sambal, kita ada bawang besar, bawang merah, halia, cili kering pedas ni Kak Namu guna ni. Kita blend behel tadi deh. Lepas tu tumis lah dalam minyak tadi, minyak ayam. Buat sikit minyak tu, lepas tu kita tumis behel kita. Kalau buat sambal ni api dia kena kecil dah. Gitu. Lepas tu kita bubuh lah gula, garam, perasa ikut kita rasa kita lah sebanyak mana kita nak. Perasa tu kalau boleh masuk lah bila nak masak baru masuk. Gula ni Kak Namu masak awal sebab bila masak awal tu sama kita cepat pecah minyak. Gitu. Lepas tu ejah lah ikut selera masing-masing. Setara mana nak pedas, nak manis, nak masak tu kita besar lah. Besar cili tu untuk masak kerja sikit. Kita besar tirai, besar cili sikit. Kita kacau-kacau lah biar pecah minyak. Nampak macam nak pecah minyak dah tu sambal. Kita kecil api, kita tunggu dia pecah minyak betul-betul. Kita kacau. Berkicap sikit untuk warna tu comel. Macam biasa lah berkicap manis deh. Tahu je lah, ada orang tak bubuh. Kak Namu bubuh nak comel lah ni. Ni sebenarnya sambal ni pedas sikit ni sebab guna cili kering pedas boleh. Kalau tak rasa pedas kena beli cili kering besar tu. Hak tu tak pedas. Okey, sama kita pecah minyak, kita bubuh lah ayam tadi deh. Bubuh ayam, lepas tu kita bubuh lah hiasan dia. Apa tu bawang, tomato, kita igi. Kalau ada bawang Holland lagi sedap. Tapi Kak Namu tak lupa nak beli bawang Holland. Kak Namu guna bawang besar merah je lah. Okey, comel. Masuk dah ayam masak merah kita. Boleh hidang makan dengan nasi panas-panas. Jelera molek. Tua lalu kat belakang pun tak berasa.